Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد الحمد لله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan sekali lagi kita bertemu dalam sesi ruang di mana kita sama-sama membaca, meneliti, menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik. Seperti mana kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu kita baca tafsir daripada surah Al-Falaq. Dan pada hari ini kita akan cuba komplitkan perbincangan kita, iaitu tafsir surah An-Nas. Jadi surah An-Nas ni adalah surah yang terakhir ikut kepada susunan Al-Quranul Karim. Jadi seperti mana yang dikongsikan juga pada minggu lepas, kita katakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ni ikut kepada riwayat para ulama diturunkan at the same time, sama-sama. So maknanya surah Al-Falaq dulu turun, kemudian surah An-Nas pula turun. Jadi antara dua surah ni dia menceritakan tentang nombor satu, tentang ta'awudz, iaitu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dua perkara yang berbeza, iaitu satu minta perlindungan daripada Al-Falaq, satu lagi minta perlindungan daripada An-Nas. Yang kita bincangkan minggu lepas, surah Al-Falaq ini dia membincangkan tentang external problem, maknanya ujian ataupun kita kata musibah yang mungkin berlaku daripada luaran. Contohnya min ghasikin iza waqab. Ghasik ni boleh dimaksud sebagai waktu malam. Apabila malam dah gelap gelita, malam tu boleh menjadi satu ujian kepada manusia. Nombor dua, min naffathati fil uqad, iaitu daripada wanita-wanita yang menghembuskan dekat tali tadi, maknanya tukang sihir. Dan nombor tiga min syarri hasidin iza hasad, dan daripada orang yang ada sifat hasad dengki dan kemudian dia menyampaikan ataupun dia ni ada sifat hasad dengki kepada orang lain. Jadi itu tiga perkara kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi An-Nas pula dia adalah internal problem, iaitu berkenaan dengan diri sendiri. Sebab kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan isu was-was. Was-was. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut apakah itu was-was. Tapi was-was ni dia adalah internal problem, kita punya diri kita sendiri. Okay. Dan minggu lepas juga kita bincang surah Al-Falaq, dia ada tiga masalah, ghasiq, naffasat dengan hasid. Okay. Ada tiga masalah. Tapi kita panggil Allah satu kali, qul a'udzu birabbil falaq, iaitu minta perlindungan daripada Allah, Tuhan Al-Falaq. Tapi surah An-Nas dia ada satu problem, min syarril waswasil khannas. Satu problem tu, tapi kita panggil Allah tiga kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ni panggil Allah tiga kali dengan satu problem. Yang ini ada panggil Allah satu kali tapi ada tiga problem. Jadi ulama bila bincangkan tentang dua surah ini, nak katakan surah An-Nas ataupun internal problem itu lebih bahaya compare to external problem. Tapi kedua-dua surah ini, kenapa kita buat minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan orang lain? Sebab kita tahu Allahus Samad. Allahus Samad itu dalam surah Ikhlas. Jadi nak katakan tafsir kepada surah Al-Ikhlas adalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi ini ada kesinambungan tiga surah ni. Jadi nak kena belajar, nak kena amalkan pada tiap-tiap hari lah. So bila kita masukkan amalkan ayat Al-Quran, not just kita baca ayat Quran tersebut, tapi kita faham ayat Quran tersebut dan kemudian kita cuba hayatinya, kita amalkan secara bersama dalam kehidupan kita supaya kita terhindar daripada segala ujian dan juga musibah yang ada, insya-Allah. Jadi itu kita sedikit dia punya kesinambungan tentang surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, tapi nanti akan ada lagi saya akan kongsikan
Dan hujung surah nanti ataupun hujung perbincangan kita pada hari ini saya akan kongsikan balance Al-Quran antara surah An-Nas, surah yang terakhir, dengan surah Al-Fatihah, surah yang pertama. Jadi kita akan bincang tentang balance-nya Al-Quranul Karim ini sebagai kalamullah, kalamullah. Okey. Saya bacakan ayatnya dahulu. Saya yakin semua dah hafal, tapi kita baca sama-sama. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu azim. Okey. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, malikin nas, yang menguasai, raja bagi sekalian manusia, ilahin nas, Tuhan bagi sekalian manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan pembisik waswas ataupun penghasut yang timbul tenggelam. Khannas ni yang timbul tenggelam, sekejap ada sekejap tak ada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam sudurin nas, dada manusia. Dada manusia. Sudur ni saya terjemahkan sebagai dada. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin, al jinnah, wan nas, dan juga manusia. Jadi ni maksud dia. First of all, surah An-Nas ini dia sebenarnya satu sentence, tapi dipecahkan jadi 6 ayat. Dalam Al-Quran ada masa dia ada satu sentence tapi dipecahkan kepada beberapa ayat. Contohnya surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia satu sentence. Cuma Allah pecahkan pada 3. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan kepada yang hak, berpesan-pesan kepada sabar. Dia satu sentence tapi dipecahkan kepada 3. Surah An-Nas pun satu sentence. Dia kata, aku minta perlindungan daripada Allah, Tuhan manusia, raja manusia, Rob ni boleh kita terjemahkan sebagai tuan ataupun master, master kepada manusia, raja pada manusia, Tuhan kepada manusia, daripada penyakit waswas dan juga penyakit yang timbul hilang khannas, yang daripada penyakit itu ataupun daripada kejahatan itu yang memberikan waswas kepada dada manusia daripada kalangan jin dan juga manusia. Jadi nak katakan it's a one sentence tapi is broke up into 6 parts. Ada juga dalam Quran yang di mana satu ayat, tapi dia broke up into few sentence. Contoh ayat kursi. Ayat kursi broke up into 9 sentences, tapi dia satu ayat. Jadi ada masa Quran ni dia satu ayat tapi dia pecah banyak sentence, ada masa dia satu sentence tapi dia pecah beberapa ayat. Jadi surah An-Nas dia pecah kepada beberapa ayat. Itu nombor 1. Dan kemudian apa yang menarik tentang ayat ni, dia ada 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nama Allah Rabb, qul a'udzu birabbin nas. Nombor 2 Malik, malikin nas. Nombor 3 ilahin nas. 3. Rabb, Malik, Ilah. Jadi kita tahu nama Allah ni ada banyak. Dalam Al-Quran pun ada banyak. Kalau kita kata belajar Asmaul Husna ada 99 nama, kan? Tapi kat sini Allah kenalkan kita nama Tuhan ni ada 3 ni, which is satu Rabb, Malik dengan Ilah. Rabb ni dalam bahasa Arab boleh dimaksudkan juga sebagai tuan. Macam contoh tuan rumah. Tuan rumah maknanya orang yang memiliki rumah tu, ataupun orang yang tinggal kat rumah tu lah, tuan rumah. Ataupun kita kata kalau manusia dia ada tuan, dia ada hamba, kan, macam slaves, master and slave. Jadi kalau bahasa Inggeris kita terjemahkan sebagai master. Rabb ni boleh dimaksudkan sebagai master, bukan saja Tuhan tapi tuan. The owner of things lah, the owner of things. Bila kita kata we are the owner of things, kadang-kadang kita pun the caretaker of that particular thing. Contohnya we are the owner of the car. Kita pemilik kereta, jadi kita kena maintain kereta tu lah, kita kena jaga sebab kita gunakan kereta tu, kita jaga dan sebagainya. Jadi itu dimaksudkan sebagai Rabb. Jadi saya kasih satu analogi.
Contohnya kalau misal kata ada orang ada konflik dengan jiran, ataupun mungkin contoh dia ada rumah banglo ke apa, dengan sebelah pun ada rumah banglo, tapi rumah sebelah ni dia ada benda yang mungkin menghalang jalan rumah orang sebelah. Okay? Jadi dia ada dispute. Kita kata neighbor dispute. Jadi bila neighbor, kalau ada problem dekat neighborhood tu, orang yang ada masalah ni dia akan pergi kepada yang tukang buat masalah ni lah. Dia kata, kau punya pokok kacau ke, tanam-tanaman kau ganggu jalan ke, sebagainya kan. Jadi kita jumpa kepada Rabbul Bait. Rabbul Bait. Jadi bermakna kalau ada problem, kita go to that particular person yang the master of that particular item ataupun barang dan sebagainya. Faham tak? Okay. So, kita jumpa kepada Rabb dulu. Kalau misal kata kita jumpa dengan orang tu, dispute, tak ada penyelesaian. Bila tak ada penyelesaian, mana kita pergi? We go to the higher authority, which is kita pergi pada government. Kalau misal kata kita ada neighborhoodnya dispute ke apa, mungkin kita call NEA ke, kita call HDB ke, kita call, faham tak? So, go to the higher authority. Jadi, the highest authority dekat negara adalah king lah. Kan, raja lah. Betul tak? The highest authority, which is Malik. Jadi, Rabb dulu, lepas tu baru Malik. Kalau dengan Malik pun tak dapat settle juga, the last kali kita pergi pada Ilah, which is Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi, bila kita manusia minta bantuan, kita ada stages juga. Ada Rabb, kemudian Malik, kemudian Ilah. Jadi kalau kita dispute dengan manusia pun macam itu juga. Kita ada Rabb, kita ada Malik biasanya. Tapi kita tak ada Ilah in that sense lah. Kita kata nak selesaikan satu masalah tersebut. Jadi, kita minta Allah ikut kepada 3 standard ni. Rabb dulu, Malik dulu, baru Ilah. Dan Rabb dekat sini, Rabb kita dah bincangkan dalam surah Al-Falaq juga, tapi saya terangkan sikit tentang perkataan Rabb. Rabb ni dia datang daripada beberapa perkataan. Ada ulama kalau ulama bahasa dia katakan Rabb ni datang daripada perkataan ra ba ba Rabb. Ada Rabb kan, ada syiddah kan, ada Rabb, ra ba ba, ataupun dia datang ra ba wa. Jadi ada namanya perkataan robats, ada juga perkataan dia contohnya ribawi, riba. Perkataan riba kan, riba interest tu kan, itu pun datang daripada the same root word, which is robaba ataupun robawa. So dia ada dua perkataan tu. Kalau misal kata perkataan riba dalam bahasa asal adalah perkara yang macam contoh the crops that grow. Maknanya tanam-tanaman yang tumbuh, maknanya hasil tumbuh. Jadi kalau kita kata orang yang ada interest, ambil interest ni kan dia ambil tumbuhan yang tak halal, kita katakan. Tapi kalau maksud asal perkataan riba itu adalah dia satu perkara yang makin naik dan makin naik. Itu namanya riba. Dan kalau kita gunakan perkataan perkataan murabbi. Kalau pernah dengar perkataan murabbi ni apa? The nurturer. Contoh kita sebagai mak ayah, kita ni murabbi kepada anak-anak kita. Sebab apa? Kita akan besarkan dia, berikan pendidikan, tahu tentang agama dan sebagainya. Jadi kita nurture dia sampai dia jadi bijak pandai bila dah besar nanti. Itu namanya murabbi. Okay? Kalau kita kata tarbiyah, tarbiyah kan? Tarbiyah tu adalah mendidik lah. Mendidik maknanya dia akan makin lama makin pandai. Itu namanya tarbiyah. Kita berikan tarbiyah. Jadi itu datang daripada perkataan yang sama. Jadi kalau kita sebutkan Rabb, Tuhan, okay? Tuhan, dia bukan saja Allah SWT yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang memelihara, menjaga kita. Dan juga membesarkan kita, memberikan ilmu, pendidikan kepada kita, kan, menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu namanya Rabb. So Allah guide and nurture us. Itu maksudnya Rabb kat sini. Okay? Kemudian perkataan Malik. Malik ni dia ada dua tau. Bahasa Arab kalau kita tengok dia ada dua. Dia ada satu kita panggil dia Malik. Ada namanya Malik. Malik. Dia ada alif kan, Malik ataupun Malik. Kalau kita kalau Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Ada dua kiraan. Okay. Jadi Malik kat sini kalau kita kata Malik ada alif, itu maknanya pemilik. Owner, pemilik. Contohnya, I'm the owner of this laptop. I'm the owner of this iPad. Contohnya, I'm the owner of this
pen contohnya. Itu namanya owner kan, owner. Tapi kalau saya katakan Malik, Malik tu adalah king. King. King ni maknanya dia bukan owner of things, tapi dia control governments, control negara kan. Itu maknanya Malik. Maknanya dia ada sovereign punya power. Maknanya dia jaga rakyat sebagai contoh. Jadi kalau misal kata contoh raja, dia mungkin kontrol negara tersebut, tapi dia bukanlah pemilik rumah orang. Faham tak? Itu orang, rumah tu orang dia punya lah. Okay? Contohnya, saya adalah pemilik pen ni, tapi saya bukan raja kepada pen ni. Faham tak? Saya pemilik dia. Saya boleh buat apa saya suka dengan pen ni, tapi saya bukan raja dia. Raja pun, dia ada power dia kontrol negara, dia boleh tukar polisi, tukar undang-undang, dia suruh orang buat apa dan sebagainya. Tapi he's not the owner of particular things. Maknanya ada orang ada hak dia. Ini adalah hak rakyat, hak apa dan sebagainya. Tak ada orang boleh kacau dan sebagainya. Okay? So that's the difference between Malik dengan Malik. Jadi kat sini kita kata Malikin Nas. Malikin Nas maknanya raja. Raja. Jadi saya katakan Rob satu level, kemudian Malik satu lagi level, which is king, raja kepada manusia. Kemudian ilah. Ilah ni kita terjemahkan sebagai Tuhan. Jadi ilah ni memang selalunya kita memang terjemahkan kepada Tuhan. Beza dengan Rob. Rob dia boleh jadi Tuhan, dia boleh jadi tuan. Jadi kalau bahasa Arab kan, bila disebutkan Rob, dia boleh maksud Tuhan dan tuan. Tapi biasanya digunakan kepada tuan. Contohnya Fir'aun. Fir'aun ni orang panggil dia Rob. Jadi bila ahli sihir dah nampak mukjizat Nabi Musa, okay, mereka semua tunduk kan? Mereka semua tunduk sujud. Jadi bila Fir'aun nampak diorang sujud, kemudian Fir'aun cakap, engkau buat apa ni? Cakap, kami semua sembah kepada Tuhan Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Kan? Sebab apa? Sebab bila dia cakapkan kami semua sembah kepada Rabbul Alamin, Fir'aun tak faham. Dia kata, yelah, engkau sembah aku apa? Faham tak? Sebab Rabb tu adalah dia. Ya, engkau sembah aku lah. Yelah, engkau sujud, engkau sembah aku. Tapi kenapa kau sembah sekarang? Kau kena buat sihir sekarang kan? Tapi ahli sihir ni kena fahamkan Fir'aun. Dia katakan, Rabbi Musa wa Harun. Bukan kau, tapi Tuhan Musa dan Harun. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabb ni kalau bahasa Arab boleh datangkan confusion. Okay? Tapi kalau kita Rabb, kita tak gunakan perkataan dia, kita gunakan tuan. Contohnya kalau ada hamba, kita panggil dia hamba dengan tuan. Tapi kita tak ada hamba lah. Kita ada mungkin contoh tukang gaji. Tukang gaji ni kita katakan sebagai orang yang dibayar gaji. Kita punya staff, kita punya pekerja, dia pun panggil kita tuan, panggil dia sir, panggil dia ma'am dan sebagainya kan. Itu sebagai orang yang ada authority terhadap orang tersebut. Okay. Jadi kalau ilah memang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Okay. Jadi kalau kita katakan perkataan ilah ni, contohnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ada orang disembah selain daripada Allah, tapi kalau kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang lain tu semua bukan Tuhan, yang Tuhan yang satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi bayangkan kat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dikirakan sebagai Tuhan yang bukan saja dia ni ada power, dia juga kontrol semua dan dia juga jaga semua. Jadi he is not just ilah, tapi dia adalah Rabb. Dan Rabb ni dia juga memelihara, dia jaga kita semua. Jadi apa saja yang kita nampak kat dunia ini, semuanya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita rasakan ada musibah, ada malapetaka yang berlaku dan kezaliman yang berlaku dekat dunia, tapi kita kena ada keyakinan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mentadbirkan semuanya, menjaga semuanya, memelihara semuanya, dan masing-masing akan dapat bahagian masing-masing yang mereka lakukan. Jadi itu dimaksudkan sebagai Allah Rabb, Malik dan juga Ilah. Okay. Dan kenapa penting Rabb, Malik dan Ilah juga? Sebab kita manusia kan, kita ada this notion. Saya kasih satu analogi lah. Okay. Manusia bila dia tahu dia ni dijaga, dipelihara, maknanya dia punya keperluan semua dah dijaga. Biasanya kita akan jadi apa? Kita akan jadi complacent. Tak? Kan? Contoh.
Kalau kita sebagai anak, bapak kita billionaire, dia kata, kau nak buat apa, buat je, don't worry, I have the budget. Dia nak buat apa projek ke apa, dia fail pun dia tak kisah. Sebab apa? Sebab he's being covered. Kalau dia rugi juta-juta pun tak kisah, bapak dia billionaire. Gitu. Jadi bila kita tahu ada orang jaga kita, kadang-kala kita will go out of our way. Okay? Jadi untuk kita tak nak go out of our way, yang menjaga kita ni dia kena letak boundaries, certain boundaries lah. Dia kata okay lah, nak buat bisnes boleh, tapi janganlah sampai macam gini. Kita letak boundaries. Okay, saya kasih satu contoh baru juga. Contoh kita ada anak. Okay. Anak kalau kata baby tu kata 0 to 1 year old. Senang jaga tak? Susah nak cakap. Okay. Bandingkan antara anak yang 0 to 1 year old, ni kan, 0 to 1 year old dengan anak yang dah 2 tahun, 3 tahun. Mana lagi penat? Lagi besar lagi penat kan? Sebab kalau misalnya kata baby, dia makan, dia susu, berak, tidur. Makan, susu, berak, tidur. Makan, itu je. Kan? Jadi kita jaga dia, kita kasih provide apa yang dia perlu pada waktu tu. Kita provide. Tapi kalau dah 2 tahun, 3 tahun, dia dah ada kaki kan? So kita dah start, jangan jalan sini, jangan park sini, kita block sini, kita block dapur dia ni, block pintu, kita letak boundaries kan? Kenapa? Sebab dia dah membesar. Sebab manusia dia ada this, kalau bahasa dia, the pursuit of excellence. Dia mesti nak lebih, dia nak lebih. Okay? Kecil dia dah makan dah. Dah besar pun dia nak makan. Dia akan makan. Tapi makin lama makin besar, dia bukan just nak makan. Dia nak makan tu sedap, dia nak makan tu cantik, dia nak makan, sebab dia nak ambil gambar kan, makan semua sebagainya. So dia pursuit of excellence. Okay? Pursuit of excellence. Macam contoh rumah, kita ada tempat tinggal dulu waktu kecil. Bila kecil, tempat tinggal kita kecil kan, tempat katil tu dengan apa nama dia, tempat tidur dia, dia punya baby cot kan, bila dah besar dia nak katil dia sendiri kan. Bila dia dah lagi besar, dia nak katil lagi besar kan. Dia tidur seorang tapi dia nak king size. Betul tak? Faham tak? So we are in pursuit of excellence. Bezanya manusia dengan binatang kan? Kalau katalah rimau ke apa, dia ada kisah ke daging tu ada black pepper ke, ada steam ke? Tak, daging is daging. Selama berpuluh tahun dia hidup, daging itu je lah. Burung kan, berpuluh tahun kalau dia hidup pun, dia punya tempat tinggal itu je. Dia tak ada kisah tentang ada decoration ke. Manusia lain kan? Sebab we have that pursuit of excellence. Kita nak better and better and better. We want to be better. Kan? Dalam diri kita ni, dalam naluri kita ni, memang dalam hati kita tu ada this pursuit of I want to be a better person 10 years ago. Dan kalau kita look back pun 10 years ago, we are much better. I look at myself pun, dia kata 10 tahun lepas kan, tak handsome sangat lah, sekarang lagi handsome. Contohnya. Ataupun masya-Allah. Contohnya lah kan, macam daripada sudut financial kita kata we are better, mungkin dari sudut health maybe kita want to be better, daripada sudut apa kita punya selera kan, kalau kata orang dah makin tua kan seleranya lain kan, berbeza-beza. Dulu bolehlah hari-hari makan fast food ke apa, sekarang ni selera kita dah lain. Contohnya kalau dulu kita kereta kecil okey lah, sekarang ni kalau boleh nak kereta besar contohnya. Ataupun dulu saya pun naik motor je kan, gimana-mana. Sekarang ni naik motor dah tak nak. Sebab dah ada keselesaan kita increase. Pursuit of excellence in that sense. Okay? Beza kita dengan binatang. Binatang dia itu je lah dia nak. So bezanya kita dengan makhluk yang lain adalah kita ada that pursuit of excellence. Pursuit of excellence tu kenapa? Persoalannya. Kenapa manusia ada that pursuit of excellence? Sebab kita dulu pernah jumpa Allah. Waktu alam roh, kita dah temu Allah SWT. Because Allah is the perfect one, kita dah jumpa. Jadi bila kita dah ke bumi ni, kadang-kadang kita lupa Allah SWT. Tapi kita ada that pursuit. I want to have better and better. Beza dengan binatang. Nampak? Sebab tu kita ada Rabb, Malik, Ilah. Biasanya binatang ada Rabb, ada Malik.
Ada Rabb, ada Malik dah. That's it, cukup untuk diorang. Tapi diorang tak ada ilah, tapi kita ada ilah. Sebab tu kita always trying to be a better person and better person. Cuma kalau misal kata kita tak set boundaries dengan betul, kita tak set boundaries dengan betul, barulah akan dihukum. Okay? Jadi kalau contohnya, kalau kita kata, saya kasih satu contoh lagi, ada tuan, okay, dengan satu orang ni, mungkin dia ambil sebagai dia punya hamba dia. Cakap, aku ambil kau jadi hamba aku. Cakap, okey, dia jadi hamba. Lepas tu, tuan tu cakap, aku kasih kau semua benda yang kau perlukan, semua yang kau perlukan, tapi dengan syarat, aku letak lubang ni ataupun letak line ni, line ni, jangan keluar daripada line tersebut. Okay, maknanya contohlah, dia ada letak boundaries, duduk kat tengah-tengah ni, kau nak buat apa kat dalam, buatlah. Nak duduk, nak baring, nak tergolek, nak lompat, nak apa sebagainya, keperluan makan, minum semua ada, sebagainya cukup. Tapi tak boleh keluar daripada line. Manusia cakap okey. Tapi kalau dah 10 hari tempat yang sama, bosan tak? 10 hari makan benda yang sama, bosan tak? You want to explore more, betul tak? Kalau kambing kita letak ladang, letak ni, itu je. Dia tak ada, apa ni asyik rumput ni je, kasih rumput lain sikit ke, kasih dah makan lain, tak ada. So that is the difference between manusia dengan binatang. Jadi sebab kita ada ilah, kita pernah jumpa Allah, sebab Allah ni innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni adalah maha cantik, Allah suka kepada kecantikan. Jadi memang dalam hati kita ada pursuit of excellence, pursuit of happiness in a sense, pursuit of beauty. Kita cari benda yang cantik dan sebagainya. Okay? Dan dalam masa yang sama juga, tadi kan saya terangkan Rabb, Malik dengan ilah. Sekarang ni kita sebut An-Nas. Okay. Allah tak kata qul a'udzu birabbin nas malikihim ilahihim. Maknanya apa? Aku minta berlindung daripada Tuhan manusia, rajanya dan Tuhannya. Allah kata Tuhan manusia, tuan manusia, raja manusia, Tuhan manusia. 3 kali sebut manusia. Nas. Kenapa nas 3 kali? Nas 3 kali. Okay. Satu perkataan an-nas, dia adalah consider sebagai jamak. Kalau misalnya kata dia singular, nama dia unas. Dia kalau dia bukan dia nasun, dia unasun, dia unasun. Tapi bila dia letak alif lam kat situ, dia buangkan alif kat situ, jadi an-nas, bukan al-unas, jadi an-nas. Okay. Maksud unas kat sini, nak katakan kita semua sebenarnya adalah satu level. Kenapa disebutkan an-nas kat sini? Kenapa tak ditukarkan kepada ganti nama? Kan selalu kita sebut satu kali nama orang, lepas tu kita ganti nama. Contoh, saya jumpa Ahmad, dia. Gitu. Saya jumpa Ahmad, saya berbual dengan Ahmad, saya berborak dengan Ahmad. Kenapa nak cakap Ahmad 3 kali? Betul tak? Saya borak dengan dia, saya cakap dengan dia, saya ketawa dengan dia, dah. Dia. Tapi ni, An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa disebutkan 3 kali? Sebab, satu nak tunjukkan, bila kita ada problem kita adalah semua sama level, which is kita punya problem adalah dengan manusia. So bila kita ada problem dengan manusia, kita akan cari the higher authority untuk settlekan problem tu. Even untuk kita manusia pun, kalau kita ada problem dispute, contohnya kalau ada budak kecil gaduh antara dua orang kan, gaduh, nanti dia cakap, I tell your father, I tell your mother, we go to the higher authority. Betul tak? Sama juga kalau misalnya kita kat tempat mana-mana restoran ke apa ini, kita dapat layanan tak baik, I talk to your manager dan sebagainya. Kita nak jumpa the higher authority. Jadi nak tunjukkan manusia semua sama level. Itu nombor 1. Okay. Dan nombor 2, nak ceritakan juga dalam ayat ni, menceritakan bahawasanya yang memberikan masalah tu adalah manusia juga. Bukannya orang lain, orang kita semua. So nak katakan depan Allah Subhanahu Taala kita semua sama darjat. Yang memberikan masalah pun adalah manusia. Sebab tu ditekankan manusia 3 kali. Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Okay, sekarang ni dah 3 ayat ni kita dah terangkan. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kemudian baru kita masuk kepada what's the problem? Apa problem dia? Apa yang minta perlindungan ni? Min syarril waswasil khannas.
Kita minta perlindungan daripada kejahatan pembisik-pembisik ataupun penghasut-penghasut yang timbul tenggelam. Al-waswas, al-khannas. Ada dua al-waswas dengan al-khannas. This is two different things. Nombor satu, waswas. Waswas ni apa? Waswas ni istilahnya satu bisikan yang halus ataupun suara yang halus. Suara yang halus. Macam contoh, suara dia macam dia kalau contoh macam orang yang berburu. Kalau orang berburu dengan dia punya anjing dia ataupun dengan dia punya teman dia, dia akan sembunyi-sembunyi kan. Nanti dia akan cakap pelan-pelan, jangan jalan dulu. Jadi orang dengar macam apa? Dia cakap pelan-pelan. So that is waswas. Okay, waswas. Perkara yang macam orang kata tu dengar tak dengar. Macam dengar tak dengar. Macam contoh sekarang ni semua boleh dengar saya cakap kan. Okay. Tapi kalau misalnya kata suaranya pelan ataupun nanti bila saya tengah berbual, nanti ada orang nak berbual, dia tak akan berbual pekik-pekik, dia akan berbual macam gitu kan. So itu namanya waswas. Itu macam satu suara yang kecil, satu suara yang halus. Okay. Khannas, okay, khannas ni dia adalah ibarat satu perkara yang dia ada tapi dia datang dan pergi. Kita tak perasan. Contohnya macam bintang. Bintang dia berkelip kan. Macam contoh kita tengok bintang ni ada, kita kelip mata, kita tengok bintang tu dah tak ada. Itu namanya khunus ataupun khanas. Macam contoh arnab. Ini ada dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab, arnab dia kalau mulut dia ni dia angkat. Dia macam goyang kan. Kita macam perasan tak perasan. Itu nama dia khanas. Khanasul arnab. Macam itulah bahasa Arab lah, itu pepatah Arab. Okey. Jadi nak katakan macam kita macam dia kasih signal. Tapi macam perasan tak perasan. Apa? Kan? Dia macam kasih signal. So al-waswas al-khannas ni satu benda ibarat macam signal yang kecil-kecil. Dia tak perasan. Dia macam subtle move. Contohnya juga macam kita kat rumah kan, kita tengah tengok TV sebagainya, tiba-tiba lapar macam tu. Dia tak minta lapar, tapi dia cakap word lapar tu. Nanti after a while tiba-tiba macam orang lain nak makan tak? Sebab apa? Dengan suara kecil tu bila masuk kat telinga, tiba-tiba buatkan orang fikir. Nak makan pun sedap apa? Faham tak? Dia subtle. Dia tak, aku nak makan, tak. Apa? Dia diam, dia tengok lain apa ni. Tiba-tiba orang lain yang bersuara. Dia nak makan tak? So that is waswas khannas. Okay? Ataupun kadang-kadang waswas khannas ni dia tak semestinya satu bicara. Dia kadang-kadang dia punya air muka dia, raut wajah dia, ataupun just macam hembusan macam kau tahu aku tadi ni. Nanti orang tu fikir apa? Lama, apa aku buat ni macam tak special. Aku ingat special. Kan? Kali tak special. Nanti dia balik rumah dia fikir-fikir. Hanya just macam tenungan, jelingan mata, dia tak cakap banyak pun. Kalau contohnya kadang-kadang antara kita dengan kawan-kawan, kita nak tunjuk kita punya kelebihan dan sebagainya, tiba-tiba orang macam pandang rendah dengan kita, kita balik kita akan fikir apa? Cakap, dia ni tak suka aku, dia ni apa dan sebagainya. Padahal dia tak cakap semua tu benda. Tapi dia bermain dekat minda. Keep on going. Ada di antara kita yang mungkin ada certain things yang orang cakap dengan kita 20-30 tahun yang lepas, kita masih ingat sampai sekarang. Padahal dia tak cakap banyak pun. Kadang-kadang dia jelingan saja. Kadang-kadang dia cakap sikit je. Cakap, kau ni meripik Tapi dia ingat dah 10 tahun. Ingat 20 tahun. Kadang-kadang daripada mak bapak kepada anak. Dia ingat. Nanti bila gaduh apa dia ingat. Bapak dulu cakap dengan saya macam ni. Saya ingat sampai sekarang. Kan? Kadang-kadang kita macam gitu kan. Saya ingat sampai sekarang. Kadang-kadang kawan dia dah tak kawan lagi ke apa. Aku ingat sampai sekarang dulu kau cakap apa dengan aku. Padahal waktu tu dia mungkin tak perasan pun yang dia cakap. Tapi dia masuk hati orang. Dia datang problem kat minda tu, fikir. Orang-orang yang kalau misalnya kata,
kalau bahasanya orang yang low self esteem. Low self esteem selalunya dia akan dia akan terjerumus dalam isu kena was-was. Sebab dia tak dapat motivasi daripada orang ataupun dia selalu ambil peduli dengan apa kata orang sebagainya, walaupun sedikit tapi dia ambil peduli. Kadang-kadang kita tukar kita punya sistem diri kita, contohnya isu fashion ke, isu apa sebagainya, kita akan tukar semua perkara itu sebab apa? Kita termakan dengan hasutan ataupun dengan bisikan orang. Itu namanya al-waswas al-khannas. Jadi al-khannas ni satu benda yang kejap ada, kejap tak ada, macam tak perasan. Kejap, dia ni sebenarnya ada, tapi tak ada, tak nampak, tak perasan, tak macam itu. So kata-kata tu kadang-kadang even dia stuck dekat otak kita pun, tapi kita tak tahu siapa cakap. Tapi kita pernah dengar benda tu, orang cakap pasal kita. Itu namanya al-waswas al-khannas. Jadi al-waswas al-khannas ni, kalau kita lihat daripada sudut bahaya lah, dia sebenarnya tak adalah bahaya sangat. Contoh orang datang kita, dia tak bahaya kan. Kita, kalau orang macam qul a'udzu birabbin nas, tak ada kan? Tak ada kan? Dia macam, tapi kita cakap dah pergi dah lah, jangan kacau aku, jangan kacau. Tapi perkara ini Allah kena ajar kita. Allah cakap, qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, minta perlindungan daripada Allah, min syarril waswasil khannas, daripada ini. Sebab apa? Orang ramai tak perasan yang bisikan ni membahayakan. Allah kena bagi tahu. Allah bagi tahu Rasul SAW. Ya, jadi Rasul dalam hadis Nabi katakan apa? Kan tidak ada nabi lain yang dapat kelebihan tentang dua surah ni, iaitu Al-Falaq dan juga An-Nas. Sebab nabi-nabi lain ataupun kitab-kitab yang terdahulu tak ada surah ni, Al-Falaq dan juga surah An-Nas, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara ni. Itu tentang perkara waswas khannas. Jadi para nabi dan rasul pun dia kadang-kadang diberikan bisikan-bisikan ni juga. Tapi dia dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi contoh kalau kita belajar surah Toha, asbabun nuzul, antara asbab nuzul surah Toha ni adalah Nabi kan dakwah dekat Mekah. Nabi dakwah dekat Mekah 13 tahun. Ikut riwayat katakan 13 tahun. Jadi Nabi ni sebelum jadi Nabi, orang semua suka dia, betul? Orang semua suka dia. Tapi lepas Nabi dah mula dakwah, orang dah benci dia, orang boykot dia, orang tak kasih hak dia dan sebagainya. Jadi ada orang yang tegas, macam contoh Abu Lahab ni semua kan, dia bila lawan Nabi ni tegas depan-depan, engkau dusta, engkau penipu, engkau apa sebagainya, cakap kau kuat, cakap maknanya they are loud. Tapi istilahnya dia macam ada good cop, bad cop punya situation juga. Ada yang cakap kuat, ada juga yang datang dengan Nabi, dia cakap slow-slow. Dia cakap, Muhammad, sini. Sini. Engkau ni dulu, orang suka engkau tau. Tapi semenjak kau dah hampaikan ni Quran ke apa ni semua, hidung kau susah. Kau tak perasan Kalau kita goyang tak? Contoh kita buat baik, kita ajak orang buat baik. Lepas tu tiba-tiba kita kena pulau. Ada orang mungkin marah kita depan-depan. Tapi ada orang datang kita baik-baik. Cakap, kau dulu orang suka, tapi sekarang tak suka. Mungkin kau jangan check orang, kau check diri kau dulu. Betul juga Kena boykot sekarang. Dulu tak kena boykot. Dulu okey je. Tapi sekarang kena boykot. Betul juga Ini semua bisikan. Nampak? Jadi Nabi SAW ada masa dia memang kena direct. Hentam direct. Ada masa juga orang selit daun lah. Selit daun. Cakap baik-baik. Cakap, dulu hidup kau senang. Sekarang hidup kau susah. Faham tak? Mungkin Quran ni menyusahkan kau. Apa yang kau sampaikan menyusahkan kau. Kau tengok orang semua tak suka kau. Kau nak buat bisnes dengan diorang pun susah, kau nak hidup susah, kau jalan susah, kawan-kawan kau semua kena siksa sebagainya. Tak payahlah. Let it go lah, let it go. So Allah turunkan surah Toha, ma anzalna hadzal qur'ana litashqa illa tazkiratan. Allah kata ma anzalna hadzal qur'an, kami tak turunkan al-Quran ni litashqa, untuk susahkan hidup kau. Jadi Allah kena bagi tahu kepada Nabi. Dia kata Quran ni turun bukan nak susahkan kau, tapi dia adalah sekadar peringatan kepada manusia daripada Tuhan Rabbil Alamin. Faham tak? Jadi manusia kadang-kala terhasut dengan bisikan yang halus ni.
Bisikan yang halus. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat bahaya, sehingga kan Allah fokuskan satu surah bincang tentang benda ni. Jadi kadang-kadang kita akan ambil kita akan ambil benda tu terlalu personal. Contohlah kalau kata sekarang mungkin dia bukan kata-kata, mungkin dekat social media contohnya, kita post something, kawan best friend kita tak like, lalu kita yang terfikir, dia cakap asal dia tak like aku punya post, asal dia tak reply message aku, asal ni dia tak buat apa pun, dia tak reply message, mungkin dia terlupa ke apa, tapi minda kita dah berpusing-pusing, dia ni okey ke tak okey dengan aku sebenarnya, aku punya ni semua dia tak follow, faham tak? Kan? Atau mungkin dalam komen tu dia cakap benda apalah, misal kata macam contoh sekarang ni, contoh komen dia cakap apa, lepas tu tiba-tiba dekat dalam komen tu ada orang macam tegur ke apa, tegur dia, lepas tu kawan dia like message yang dia tegur tu. Faham tak? Dia cuma tekan like je, tapi kita dah fikir, oh dia dah side tu lah, dia bukan side aku lagi lah, kita sekarang putus hubungan. Dengan apa? Dengan like komen. You faham tak? So this is waswasil khannas. Only with this type of messaging kan, walaupun dia tak cakap, tapi dia boleh pecah belahkan manusia. Dia boleh pecah belahkan saudara mara. Macam dekat dalam WhatsApp kan, pakcik ke send ke apa, anak saudara semua tak reply. Pakcik mungkin macam anak saudara semua tak suka aku. Ataupun nanti pakcik buat group dengan anak saudara, nanti anak saudara buat group dengan anak saudara sendiri. Lepas tu nanti cakap pasal ni. Lepas tu, this kind of messaging, waswasil khannas. Okay. Lagi, kemudian Allah kata, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana Allah katakan, al-waswasil khannas ni, dia memberikan waswas, dia melemparkan bisikan-bisikan ni fi sudurin nas. Kalau terjemah ada yang tulis dalam hati manusia kan, hati manusia. Tapi saya terjemahkan sudur ni sebagai dada manusia. Sebagai dada manusia. Kenapa dada manusia? Sebab kalau hati tu kita terjemahkan bahasa Arab adalah qulub. Qulub. Okay? Sudur tu dada. Okay, kalau kita kata manusia ni, gambarannya seperti treasure. Treasure ni kan ataupun harta karun. Harta karun ni kita letak kat dalam kotak kan. Letak dalam kotak. Kotak tu kita lock. Jadi barang yang berharga kita letak dekat dalam kotak. Jadi orang tak boleh akses. Hati kita dia berada dekat tempat yang paling selamat dekat badan kita, which is dekat dalam rib cage. Rib cage ni adalah kita punya dada ni, tulang kita yang paling kuat. Okay? Jadi nak katakan hati tu treasure. Hati ni tidak ada sesiapa yang boleh buka kecuali diri kita sendiri yang buka, dan orang boleh akses. Jadi syaitan ataupun iblis kan, dia tak boleh dapat masuk akses dekat hati kita, tapi dia boleh akses masuk dekat dada kita. Faham tak? Okay, contohnya dia ada treasure kan, dalam tu dalam case, dalam tu ada treasure, orang boleh berada di lingkaran tu, tapi dia tak masuk. Contoh pencuri ke apa kan, pencuri dia bukan ada dalam rumah, dia ada kat luar-luar rumah, dia cover rumah tu, tapi dia tak boleh masuk. The only time yang dia boleh masuk adalah bila orang buka pintu, baru dia masuk dalam. Faham tak? Tapi kalau misalnya kata contoh, kalau orang selalu kerumun dekat depan rumah kita, kita limas tak? Limas kan? Even kalau saya katalah contoh jiran tiba-tiba kat luar rumah tu dia letak basikal lah, tak apa, kita macam rimas. Padahal kita dalam rumah tak kacau pun kat luar tu, ataupun kat luar orang berbual ke, ataupun jemputan ramai orang datang, ada banyak selipar, kita kat sebelah ni kita yang rimas. Betul tak? Jadi dada ni kan, kita kan dalam ikut pada hadis kan kita ada qarin kan. Qarin ni kan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi qarin ni tugasnya dia bukan masuk dalam dada kita tau. Dia masuk dalam hati kita. Dia just bisik.
Dia bisik. Ni telinga dia masuk dekat dalam dada. Telinga masuk dalam dada. This is the pathway. Dia punya pathway dia adalah telinga masuk dalam dada, The only way benda tu boleh masuk dalam hati kita bila kita sendiri yang buka dan kita ambil benda tu masuk dalam. Okay? Diorang tak ada power untuk masuk dalam hati. Tapi kita yang bagi diorang akses masuk dalam hati. Jadi macam mana kita nak halau mereka keluar? Bila halau mereka, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kat situ mereka akan lari. Tapi bila mereka lari, mereka akan datang lagi. Mereka lari, mereka akan datang lagi. Mereka lari, mereka akan datang lagi. So, constantly mereka akan cuba. Dan diorang akan berligar dekat dalam diri kita. Jadi, qarin ni selalu kat sebelah. Dan qarin ni, dia punya tugas, dia bukan untuk suruh kita buat jahat je pun. Dia cuma just sampaikan. Contoh orang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi nanti bila dalam hati kita yang cakap, oh dia datang tapi dia bukan nak jumpa engkau, dia nak jumpa orang lain. Engkau ni tak penting untuk dia. Tiba-tiba macam, kita marah dengan orang tu. So dia macam kasih suggestion. Satu lagi, khannas ni boleh dimaksudkan sebagai apa? Khannas dimaksudkan sebagai selalu dia bukannya membisik saja, dia suka mengajak orang untuk melewat-lewatkan buat benda. Macam lewat-lewatkan buat kebaikan. Contohnya, dah time solat ni, nanti dululah kan panjang masa, nanti dulu petang sikit. Jumpalah mak ayah ni, nantilah minggu depan pun boleh. Dia suka lambat-lambatkan. Khannas ni maknanya dia macam delay things. Okay? Jadi ada orang dia bisik-bisikkan tu untuk kita delay things. Macam, marilah kita datang masjid. Alah, kita muda lagi lah, nantilah dah tua pun boleh. So they delay things. Dia bukan cakap tak boleh buat. Tak boleh ni haram, tak. Dia kata nanti dulu. So tugas syaitan ni macam itu. Syaitan tugasnya nanti dulu. Subuh masih awal lagi. Tidur lagi sikit. Tidur lagi 5 minit. Tidur lagi 5 minit ni paling bahaya. Kan? Lagi 5 minit. Dia dah memang set alarm dah. Kan? 5.30 ke 5.45 dah set alarm dah. 5 minit lagi. 5 minit lagi memang dah 6.45 dah. 5 minit lagi dah pukul 8. Dia punya 5 minit tu paling bahaya. Okay? Jadi dia suka melewat-lewat, delay. Okay? Jadi dia mendatangkan was-was ke dalam dada manusia ni adalah bila dia ajak untuk delay. Jadi lama-lama dia tak buat kebaikan tersebut. Okay? Jadi hati ni tadi saya katakan, hati ni adalah di mana orang buka baru dia boleh masuk. Jadi persoalannya sekarang, kalau misalnya kata dada ni dah dikuasai, dia tak buat sesuatu untuk keluarkan daripada dirinya itu tentang perkara tersebut, kemudian dia buka pula hati dia, jadi syaitan atau bisikan tu dah masuk dalam hati. Bila dah masuk dalam hati, apa berlaku? Maka dia akan melakukan perkara yang salah lah, kita katakan, ataupun kezaliman akan berleluasa. Mungkin dia akan tinggalkan benda yang baik, ataupun dia kalau misal kata dia kutuk orang dengan betul, dia ngumpat orang dan sebagainya. Dia dah start sebab apa? Perkara itu daripada asalnya bisikan dah jadi benda yang reality dan dia amalkan, dia buat benda tu. Okay? Jadi bila hati dah dikuasai, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah perkara yang asalnya salah, asalnya tak boleh, asalnya zalim, dia jadi satu perkara yang normal. Faham tak? Sebab asalnya memang kita tahu benda tu tak boleh, tapi sebab dibisikkan, lama-lama tu jadi benda yang normal. Itu bila kita tahu yang bahawasanya hati kita telah dikuasai. Jadi kita kena cek dalam diri kita, hati kita, kita tengok ada tak perkara-perkara yang memang salah daripada sudut agama kita, tapi itu dah kira normal lah. Biasalah ni budak-budak. Biasalah ni kan, kita Melayu kan, selalu datang lambat. Faham tak? Asalnya tu tak boleh, tapi dah jadi normal lah. Tak apalah, lambat sikit semayang. Kita kan tengah ada majlis. Faham tak? Dia dijadikan normal. Bila kita dah jadikan normal benda yang asalnya adalah salah, kan? Itu nak tunjukkan bahawasanya hati kita telah dikuasai.
Jadi dia bukan sudurin nas, dia sekarang jadi qulubin nas. Jadi qulubin, hati manusia. Jadi siapa yang buat ni? Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Jadi nak katakan macam ni, para nabi dan rasul kan, jin tak boleh akses, syaitan iblis tak boleh akses, sebab Allah dah pelihara. Jadi macam mana diorang nak akses? Diorang akses dengan diorang hantar orang, An-Nas. Jadi sebab tu datangnya Abu Lahab, Abu Jahal, ni semua datang nak attack Nabi SAW, nak kasih Nabi fikir-fikirkan benda. Sebab jin tak boleh akses kepada para Nabi dan Rasul, tapi manusia boleh akses. Tapi sebab mereka dipelihara oleh Allah, iman mereka kuat, selalu ditepis. Tapi nak cakapkan kepada kita bahawasanya, even the prophets pun, kan, mereka diuji oleh Allah SWT dengan sedemikian. Apatah lagi kita. Okay? Kalau misal kata kita, manusia akan datang kat kita, akan berikan bisikan-bisikan ni. Okay? Kalau iman kita tak kuat, jangan cakap manusia, jin pun dah boleh akses, masuk dalam. Okay? Jangan cakap jin, dah kita jadi ambassador kepada jin. Kita yang jadi al-waswas al-khannas, betul tak? Kita yang sampaikan ke orang. Maknanya sebab apa? Dah dikuasai. Jadi kalau misalnya kata contoh syaitan iblis ni, dia akan pergi kepada orang-orang yang buat baik ni, dia akan sampaikan. Bila orang tu dia dah conquer, dia cakap tak apalah, kau je lah pergi, aku relax, aku pergi kat tempat lain. Dia dah, kau yang pergi. Jadi An-Nas ni pula jadi jin. Jadi apa, kalau dalam ayat yang lain ada perkataan syayatinul jinni wal ins, syayatinul ins wal jin. Maknanya syaitan manusia. Maksud syaitan manusia apa? Sebab syaitan dah conquer mereka, jadi hati mereka penuh dengan kezaliman, mereka yang sampaikan kepada orang. Jadi orang pula yang akan datang was-was. Jadi ini adalah satu, kita katakan, perkara yang nampak subtle, tapi sebenarnya dia boleh memecah belahkan umat. Ya. Sekarang kita tengok diri kita sendiri, kita tengok keluarga kita. Berapa ramai di antara kita yang gaduh keluarga bukan sebab kita cakap depan-depan pun. Ini kita dengar-dengar daripada orang. Aku dengar abang cakap engkau cakap aku gini. Aku dengar adik cakap pasal aku gini. Kan? Aku dengar department tu cakap aku gini, dia tak suka. Dengar dari siapa? Tak, aku dengar lah. Dengar dari siapa? Sebab tu penting untuk kita ambil tahu mana mesej tu sampai. Kadang-kadang orang cakap benda tak baik dengan kita kan, pasal kita tak cakap baik, cakap mana dapat ni? Tak, saya dengar je, saya sampaikan lah. Cakap. Kalau tak tahu mesej jangan ambil. Orang cakap, bukan saya cakap. Tapi kita yang kepo cakap ni apa? Sebab dah jadi jin lah. Faham tak? Even kalau kita tengok sekarang, kezaliman yang berlaku dekat dunia ni pun based on words, kan? Not based on actions. Words dulu orang sampaikan rumors, gossips yang sampai tiba-tiba ni pecah, ni gaduh. And even kita kata suami isteri boleh gaduh sebab rumors. Entah apa kan, kat luar tu dia cakap, oh suami kau dia ada like gambar bukan dekat Instagram. Suami tak buat pun, dia kadang-kadang auto tiba-tiba terfollow ke, pernah berlaku kan, tiba-tiba terfollow. Kita tengok screen sekarang ni, yang tak follow pun gambar keluar kan, okay? Tiba-tiba yang gambar yang seksi-seksi semua datang, asal suami aku semua gambar seksi-seksi, entah dia keluar je gitu, saya tak buat. Lepas tu nanti gaduh lelaki bini. Jadi perkara ini berlaku di kalangan masyarakat. Jadi kalau misalnya kata kita tak have control about this, dia berbahaya. Okay. Kesinambungan juga dengan Al-Falaq dengan An-Nas ni adalah ayat yang terakhir. Ayat terakhir surah Al-Falaq kata min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasad dengki. Cara orang hasad dengki ni sampaikan mesej kepada orang adalah dengan al-waswasil khannas. Waswas khannas kan. Dia hasad ni, dia bukan cakap depan-depan, aku ada hasad dengan kau. Tak. Dia sampaikan ke orang. Kan? Jadi baguslah, tapi dia selalu curi duit orang. Dia baguslah, tapi dia anak dia sendiri tak terjaga. Mana kau tahu? Tak, tengok anak dia.
Lepas tu tiba-tiba terfikir. Kita balik kita yang terfikir kan. Itu adalah wasat. Jadi dia hasad. Waktu zaman Nabi SAW pun berlaku fitnah, di mana keluarga Nabi pun ada masalah kan, Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Mereka spread rumors are gathering around. Even pada waktu perang pun, Abdullah bin Ubay ni kan apa kata tu, munafik besar pada zaman Nabi SAW. Abdullah bin Ubay, dia spread rumors about Nabi. Jadi kalau in terms of military ni nama dia apa? Bila kita kasih enemy kita informasi tentang kita punya military, tu apa nama dia? Bukan spy. Bukan. Contoh kita satu military kan. Lepas tu kita kasih info pada enemy tentang kita punya. Something espionage something gitu. Kalau kita spread that message, macam contoh, kita ada berapa banyak tentera, kita ada berapa banyak bom, kita ada ini. Itu kalau kita sampai Malaysia, itu kalau in terms of military, itu boleh kena death sentence. Maknanya boleh bunuh. Nanti kita akan belajar dalam surah Al-Fatah nanti tentang isu ni. Okay. Jadi waktu Nabi pergi Hudaibiyah, bila Nabi pergi Hudaibiyah, ada rumours spread around tentang Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar sampai katakan kepada Nabi, kalau kau kasih izin sekarang, aku bunuh dia. Sebab dia yang sampaikan that rumours. Aku bunuh dia. Sebab memang istilahnya darahnya halal pada waktu tu. Even though dia nak bunuh orang, so-called orang Islam waktu tu. Okay. Sebab dia dah melakukan treason something treason macam tu kepada negara. Okay. Jadi nak katakan hasutan ni dia nampaknya subtle, tapi dia adalah sangat-sangat berbahaya sebab manusia boleh berpecah belah, keluarga boleh pecah belah, negara boleh pecah belah, dunia boleh pecah belah disebabkan hasutan ni. Jadi selalu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara ni, al-waswas al-khannas. Okey. Jadi itu adalah tafsiran daripada surah An-Nas. Cuma sekarang ni saya nak combinekan ataupun kita nak compilekan apa yang kita telah bincangkan daripada awal. Kita mula daripada doa Nabi Ibrahim, ingat tak? Doa Nabi Ibrahim kita minta, Nabi Ibrahim minta dua perkara. Apa dia minta? Security, prosperity. Betul tak? Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan juga berikan sumber rezeki daripada ahli keluarganya, daripada orang-orang yang tinggal dekat dalam tu. Daripada doa Nabi Ibrahim, Allah SWT memberikan makbulnya pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum Nabi hidup, itu kota Mekah. Dan kita dah belajar tentang negara Yaman, negara Syam, kan, Mekah dekat tengah-tengah. Kemudian berlakunya cerita Abraha nak conquer Mekah, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fil. Jadi nak katakan doa Nabi Ibrahim makbul daripada contohnya surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni nak ditunjukkan doa Nabi Ibrahim tentang negara yang aman tu makbul. Jadi dapat satu surah Al-Fil. Kemudian nak cakap tentang sumber rezeki yang berterusan, li'ila fi Quraisy, iaitu surah Quraisy dapatkan kelebihan, orang Quraisy dapat kelebihan, dapat sumber rezeki daripada daerah yang jauh. Musim panas, musim sejuk pun dia dapat akses dengan mudah. Jadi dia nak berangkat pergi negara Syam, nak berangkat pergi negara Yaman untuk dapatkan akses buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sumber rezeki yang lain semua mudah. Dan walaupun ada banyak orang kata tu pirate kan, ataupun kita kata orang-orang yang selalu attack negara ataupun orang yang curi barang dan sebagainya kan, tapi diorang tak berani nak kacau orang-orang Mekah bila mereka berlayar. Jadi itu surah Quraisy. Jadi bila Allah dah bagi nikmat tu, surah Al-Fil, surah Quraisy, Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Maknanya tugas kamu sekarang ni, Allah dah bagi kemudahan. Security, prosperity dah ada sekarang. Tugas kamu adalah sembah Allah je. Rabb hadzal bait, itu sembah Tuhan Kaabah, itu Allah Subhanahu Taala. Tapi mereka tak buat. Jadi mereka mendustakan apa yang Allah SWT dah berikan nikmat kepada mereka. Jadi Allah turunkan surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi mereka yang mendustakan agama ni, yang mereka fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak kasih
makan dia tak kasih makan orang miskin, dia halau anak-anak yatim. Kemudian bila dia solat dia lalai. Dia tak ingat Allah. Allah dah kasih nikmat tapi dia lupa Allah SWT. Dia lupa Rabb hadzal bait. Tapi dia fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dalam solatnya mereka lalai. Kemudian mereka yuraun, mereka sombong. Mereka bongkak pada Allah SWT. Wa yamna'un lil ma'un, dan dia juga tak berikan kelebihan ataupun berikan perkara even yang benda kecil-kecil pun tak bagikan kepada orang yang memerlukan. Wa yamna'un lil ma'un. Jadi sekarang ni Allah SWT memberikan mandat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Aku bagi kamu Al-Kautsar. Maknanya Allah bagi nikmat kepada Rasulullah SAW. Ada riwayat kata haud, telaga Kautsar. Ada kata haud Al-Kautsar itu adalah semua nikmat. Wa rafa'na laka dzikra. Nama Nabi SAW tu senantiasa disebut. Sampai hari kiamat akan disebut nama Rasulullah SAW. Dalam solat kita, dalam azan, dalam kuliah, dalam dakwah, dalam khutbah, dalam apa semua akan sebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Dekat dunia dapat nikmat, dekat akhirat pun dapat nikmat. Jadi sekarang ni Allah dah bagi nikmat, Allah dah bagi mandat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi adalah attack orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya tugas kamu adalah defend Allah SWT, agama Allah, dengan kita ada musuh. Musuh kita adalah al-kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Kami tak sembah apa yang kau sembah, engkau tak sembah apa yang kami sembah, lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama engkau, aku dengan agama aku. Jadi this is consider a declaration of war daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi kerisauan datang, cakap Nabi ni bukan ada military expertise, Nabi tak ada resource yang banyak dan sebagainya, Nabi tak ada kekuatan yang besar daripada sudut tentera-tentera dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Don't worry about that, aku akan settlekan benda tu. Kamu akan nampak satu hari nanti apabila pembukaan kota Mekah ini terbesar, buka dan bantuan daripada Allah SWT sampai. So tugas kamu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih pada Allah, tahmid pada Allah, istighfar pada Allah. That is all that you need to do. That is all that you need to do. Tapi risau dengan military yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy. Abu Lahab ni, tabas yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab aku settlekan. Wa imra'atu hammalatul hatab. Isterinya pun aku settlekan. Maknanya don't worry about that. Don't worry. Okay? Kalau kita kata Abu Lahab ni, dia bukan just macam orang tua ke apa, tak, dia orang yang jaga duit negara kan, Minister of Finance, kita kata Treasurer for Mekah sebagainya. So dia adalah influence person, the most influential person dekat Mekah pada waktu itu. Okay? Kalau misalnya kata dia control, kalau sekarang ni control stock market ke, control ni kan, dia kan ada power kan, dia boleh buat orang susah dalam masa sekelip mata. Tiba-tiba dia tarik balik semua stok ke, tarik semua bisnes ke, shares ke dan sebagainya, rakyat akan ada masalah. Jadi Abu Lahab power dia macam gitu. Jadi risau tentang Abu Lahab, don't worry about Abu Lahab, aku settlekan. Tugas kamu sekarang ni adalah satu je, Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu satu. Your message Rasulullah SAW adalah katakan Allah itu satu, Allah tu Esa. Okay? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diberanakkan, walam yakul lahu, tidak ada yang sama sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So that is the only thing that you need to spread, iaitu kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni kamu nak spreadkan kalimah la ilaha illallah, senang ke susah? Susah. Jadi minta perlindungan. Outward punya perlindungan, guidance, inwardnya guidance. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Subhanallah. Nampak aturan doa Nabi Ibrahim AS dengan kehidupan baginda Rasul SAW. Subhanallah. Satu lagi saya nak pointkan, the balance of the Quran. Balance of Quran. Dalam sesi ni saya tak kongsikan surah Al-Fatihah kan. Saya tak kongsikan tafsir surah Al-Fatihah. Tapi saya kasih snippets of surah Al-Fatihah. Al-Fatihah surah yang pertama, An-Nas surah yang terakhir. 114, betul? Okay. So nak tunjukkan Al-Quran ni balance. Al-Quran ni balance. Okay. Sebab bila kita belajar Quran secara mendalam, setiap surah tu dia balance. Setiap surah tu dia balance. Okay. Dan bila kita lihat holistiknya pun, Al-Quran ni adalah balance. Okay. Saya bagi contoh surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat?
286. Okey. 286 kalau tengah-tengah tu ayat nombor apa? 286 bagi 2 140 143. 143 ayat tentang apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami akan jadikan kamu umat tengah-tengah. Ayat tentang tengah-tengah, umat tengah-tengah. So surah Al-Baqarah itself is balance. Okay, the first part of it, the last part of it, the second part of it, macam Ayatul Kursi juga. Saya pernah kongsikan Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ada 9 sentence, dia balance within each other. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-hayy al-qayyum, Allah Maha hidup, Allah Maha memelihara. Last sentence apa? Wa huwal aliyyul azim, kan? Allah Maha tinggi, Allah Maha agung. Jadi al-hayy al-qayyum, al-aliyyul azim. Dua nama Allah, dua nama Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk, tidak tidur. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, Allah tak bosan. Manusia bosan, lepas bosan ngantuk, lepas ngantuk tidur, betul? Allah cakap, aku bosan pun tak, aku ngantuk pun tak, aku tidur pun tak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa adanya yang dekat langit, apa adanya yang dekat bumi. Lahu maknanya kepunyaan Allah, Malik. Allah yang memiliki. Wasi'a kursius samawati, kursi Allah meluas langit dan bumi. Kursi apa? Throne. Throne tu adalah raja, king, Malik. Malik, Malik. Nampak? Okey. Kemudian la yashfa'u indahu illa biizni, tidak ada siapa yang bagi syafaat melainkan dengan izin dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bagi ilmu melainkan dengan izin dia. Jadi syafaat ilmu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang boleh bagi izin melainkan Allah yang bagi izin. Orang tu dapat syafaat, dapat ilmu. Tengah-tengah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada dekat depan, Allah tahu apa yang ada dekat belakang. Allah tahu apa yang ada dekat atas, Allah tahu apa yang ada dekat bawah. So 1 2 1 9 2 8 3 7 4 6 5 tengah-tengah, ya'lamu ma baina. Nampak tak susunan ayat kursi? Balance. Balance. So ayat kursi itu satu ayat, the balance. Surah Al-Baqarah satu surah, the balance. Al-Quran secara keseluruhan pun balance juga. So sekarang ni kita nak belajar balance antara surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dia mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni is a noun, isim. Jumlah ismiyah. Maknanya dia start with a noun. Noun. Alhamdulillah. All praise belongs to Allah. Okay. Noun maksudnya permanent. Permanent. Contohnya nama saya Aiman, kan? Aiman, dia permanent. Sampai bila-bila lah namanya Aiman. Tapi kalau tengah makan, Aiman tengah makan. Tengah makan tu permanent ke temporary? Temporary lah. Makan dah habis, makan habis. Maknanya dia sedang makan ataupun dia telah makan. Maknanya itu perbuatan, verb. Jadi Al-Fatihah mula dengan noun. Surah An-Nas mula dengan verb. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku minta perlindungan daripada Allah. Jadi nak katakan hamd of Allah, okay, Allah yang all praise and gratitude belongs to Allah tu permanent. Masalah manusia ni temporary. Bila dah ada ta'awuz, temporary, dia akan hilang. Faham tak? So hamd of Allah is permanent. Problems for humanity is temporary. Okay, itu nombor satu. Positif dengan negatif. Positif, Alhamdulillah, positive attitude. Okay, Qul a'udzu, minta perlindungan, is a negative things. Jadi minta kepada Allah SWT yang ada that positif. Bila kita minta pada Allah, kita akan dapat positive attitude, okay, daripada negatif punya isu. So positif, negatif. Dia mula dengan isim, ni mula dengan fi'il. Kemudian memang Alhamdulillah, okay, Alhamdulillah memang dia adalah fitrah manusia. Kita memang fitrah kita tahu tentang Alhamdulillah. Kita tahu tentang syukur, kita tahu tentang praise, pujian dan sebagainya. Jadi dia tak perlu nak diajar. Tak perlu nak diajar. Alhamdulillah ni tak perlu nak diajar. Okay. Tapi kalau minta perlindungan, ta'awuz, kena ajar. Sebab tu Allah mula dengan kul. Katakan. Faham tak? Alhamdulillah tak perlu ajar. Sebab tu tak ada kul alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Cukup. Tapi kalau ta'awuz, minta perlindungan, kena cakap. Kul, katakan wahai Muhammad, a'udzubillah. A'udzu birabbin nas. Minta perlindungan daripada Tuhan manusia. Jadi kena minta bantuan
minta didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau alham memang dah ada fitrah manusia. Kemudian ada Rabb, Malik dalam both surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Qul a'udzu birabbin nas. Okay, Rabb al-Alamin. Al-Alamin apa? Al-Alamin bukan alam semesta, bukan gunung ganang, langit, bumi semua, tak. Alamin tu maknanya Master of the Nations. So al-Alamin ni kan, dia adalah plural kepada people, nations, tribes, cultures, race, humans, okay. Humanity at large, maknanya daripada zaman Nabi Adam, Allah ni adalah Tuhan daripada zaman Nabi Adam sampailah pada hari kiamat. Jadi semua tu adalah Tuhan yang sama, Rabbil Alamin. Ya, jadi Allah adalah Tuhan kepada seluruh manusia. Allah juga Tuhan kepada satu manusia, Rabbin Nas. Faham tak? Rabbil Alamin, Rabbin Nas. Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Malik. Allah raja pada hari kiamat. Allah juga raja kepada manusia dekat dunia juga. Nampak tak balance dia? Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabbin Nas, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Tapi sini ada Ilahin Nas. Ilahin Nas, Tuhan kan? Tuhan manusia. Tuhan ni tugas kita kepada Tuhan apa? Sembah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah. Kepada Engkau minta sembah. Nampak tak? The same balance, okay? Dan dalam surah Al-Fatihah dia ada 3 golongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay? Golongan yang diberi nikmat, golongan yang dimurkai, golongan yang sesat. Okay? Jadi katakan satu ni dia dapat nikmat, dua ni dia yang ni dapat hukuman al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Jin dan manusia. Faham tak? Sebab jin dengan manusia yang akan dihukum kan? Dekat hari akhirat, binatang-binatang tak kena hukum kan? Jadi jin dengan manusia ni dia akan jadi di 3 golongan ni. Sama ada dia dapat nikmat ataupun dia dapat hukuman daripada dia ingkar ataupun dia sesat jalan, dia salah pilih jalan. Okay, so ni 3. So yang ni 3 golongan ni dia adalah outside influence. Manusia kan? Manusia luar. Tapi An-Nas ni adalah inside influence. Al-Waswasil Khannas. Nampak? So the balance of the Quran itself. Subhanallah. Ini nak katakan Al-Quran bukanlah dari manusia. Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ciptaan, bukan rekaan manusia. Nabi SAW tak tulis benda ni. Nabi tak tulis benda ni. Satu lagi saya nak highlightkan. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata mukjizat terbesar ataupun kata nikmat terbesar kepada kita umat Nabi SAW adalah apa? Quran kan? Quran ni apa? Quran ni adalah kalam, words. Islam datang, Nabi tak ada military power. Nabi tak ada financial resource yang banyak sebagainya. Tapi Nabi ada words. Ada kalam. Kalam ni mampu merubah dunia. Kalam kan, minta hidayah kan? Hidayah ni daripada kalam, daripada kata-kata Allah SWT, dan dia mampu merubah dunia. Daripada kalam yang Nabi bawa kepada manusia, sekarang ini boleh dikatakan manusia dekat dunia ini 1 out of 6 people are Muslims. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. With only words. Dan juga dengan words juga manusia boleh hancur. Sebab apa? Dia termakan al-waswasil khannas. Jadi sekarang ni antara 2 kata-kata ni kita nak pilih kata-kata apa? Kata-kata Allah ataupun kata-kata manusia, al-waswasil khannas. Kalau kita jaga kata-kata Allah SWT, al-waswasil khannas tak boleh buat apa-apa. Subhanallah. Jadi sebab tu pegang dengan Al-Quran. Dan saya tekankan sekali lagi dalam banyak kelas saya katakan, kalau kita cakap kita nak jadi orang Islam yang baik, amalan yang paling baik sekali yang boleh kita buat adalah belajar Quran. Belajar Quran. Kalau kita belajar Quran, kalau kita mendalami Al-Quran, semua perkara boleh jadi baik. Sebab itulah yang Nabi sampaikan, iaitu Al-Quranul Karim. So belajar Quran kan,
Nak belajar lain tak ada masalah. Nak belajar orang kata tu tauhid ke, fikih ke, apa sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau kita jadi Quran sebagai priority, at least once a day, satu hari sekali tu kita buka satu muka surat, buka satu ayat, kita baca terjemah, kita cuba fahamkan, kita cuba fikirkan, kita tadabbur. That is the best thing that we can do. Sebab itu datang kepada Rasulullah SAW dan Rasul sampaikan message ni, Al-Quran kepada kita manusia. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, hidup kita akan berubah. I can assure you. Saya buka travel ni pun sebab apa? Saya nak orang bila travel, dia boleh sandarkan travelnya tu dengan Quran. Dia kalau contoh dia pergi Baitul Maqdis ke apa ni semua, ini ada cerita dalam Quran, ni ada cerita dalam Quran. Ashabul Kahfi ni ada cerita dalam Quran. Saya dah belajar ceritanya dalam Al-Quran dan sebagainya. So balik dia akan reflect balik dengan Al-Quran. It's not just kita tengok tempat, wah ni tempat cantik, historical place dan sebagainya. No, it's not just that. It's about how we relate back to the Quran itself. So kalau kita dapat belajar Al-Quran, our lives will be great insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab.